Phone ni harga dia mid-range saja, tapi specs dia boleh setanding dengan iPhone 17 Pro. Hi guys, saya Abang Ash and welcome back to my channel. So sebelum ni kita dah pernah unboxing dan test features AI image to video daripada Honor 600 Pro ni. Jadi hari ni kita nak review lebih details lagi selepas gunakan dia untuk seminggu lebih. Sebab sepanjang hari saya guna phone ni kan, dia bukan setakat premium aja, tapi bateri dia pun boleh tahan lama, ringan dan rasa macam tengah guna phone flagship. So kalau korang nak tahu phone ni berbaloi atau tidak, jom kita review. So, untuk rekaan phone, design kali ini memang nampak macam phone buah. Tapi saiz dia adalah lebih compact compare dengan Honor 400 Pro. Jadi masa pegang phone ni memang rasa sedap. Sebab metal frame dia memang nampak solid dan rasa premium. Lepas tu phone ni pun ada features tahan lasak dan kalis air. Jadi kalau korang nak ambil gambar dekat swimming pool ke dekat wet bowl tu, phone ni masih boleh survive lagi. Cuma kalau phone ni dah masuk air kan, korang jangan cas terus. Kalau nak cas pun korang kena tunggu dekat 2 jam dah kering, barulah korang pergi cas handphone ni. Okey, untuk skrin dia pula, skrin dia bersaiz 6.57 inci guna AMOLED display. Jadi nak gunakan dia untuk layar movie ke scrolling tu, skrin dia memang nampak terang dan rasa smooth. Dan korang boleh nampak tak, bezel dia memang nipis gila, 0.98mm je. Jadi bezel dia adalah lebih nipis daripada iPhone 17 Pro. Untuk daily experience, saya memang puas hati dengan skrin dia. Sebab kali ni Honor dah gunakan jenis skrin yang flat dan bukannya jenis yang curve. Jadi kalau korang nak pasang screen protector kan, screen protector dia adalah lebih tahan kalau kita compare dengan curve yang senang tanggal itu. Kalau nak guna phone ni dekat kerja-kerja outdoor pun okey juga sebab phone ni dia ada screen brightness yang sangat terang. Jadi kalau korang nak gunakan dia untuk kerja-kerja outdoor ke ambil gambar building tu, screen dia masih nampak terang lagi dan tak rasa gelap. Untuk UI dia pula, phone ni dia guna Magic OS 10 based on Android 16. Jadi untuk interface dia pula, UI dia memang nampak clean, simple dan senang untuk diguna. Dan untuk function dia pula, kat dalam memang ada banyak jenis features AI productivity seperti Google Lens, Honor Share yang boleh send dekat iOS, AI deepfake detection, AI summary, AI translate dan banyak lagi yang sesuai untuk kerja harian kita. Untuk bateri dia pula, saya memang tak sangka Honor akan sumbat bateri yang besar dekat telefon ni. Sebab korang nampak tak? Ketebalan dia cuma 7.8mm aja. Tapi Honor masukkan bateri 7000 mAh dekat dalam phone ni. Jadi untuk kegunaan harian kan, bateri dia memang drain sangat slow dan boleh tahan dekat 2 hari lebih. Untuk charging dia pula, charging dia dah downgrade daripada 100W pergi ke 80W. Tapi bila kita cas kan, sebenarnya dia tak banyak beza dengan yang 100W. Jadi fast charging dia masih kira laju lagi walaupun dia dah downgrade pergi ke 80W. Untuk chipset dia pula, phone ni dia guna chipset Snapdragon 8 Elite. Jadi nak check email ke buka apps dan multitasking tu, performance dia memang sangat laju dan phone ni juga ada RAM dan memory yang besar. Dan untuk gaming experience dia pula, gaming dia pun sangat okey juga. So far kita nak main game high graphic macam Genshin Impact ke main PUBG tu semua okey. Jadi kalau korang nak gunakan phone ni untuk main game sekali-sekala tu, phone ni masih boleh handle game high graphic tanpa sebarang isu. Untuk kamera dia pula, phone ni dia guna 200MP untuk main kamera, 50MP untuk telefoto, 12MP untuk ultrawide dan makro dan 50MP untuk kamera depan. Jadi untuk kualiti kamera dia, memang korang tak akan expect sebab phone ni dia dah dapat SIPA 6.0 untuk main kamera dan SIPA 6.5 untuk yang telefoto. Jadi gambar dia memang akan sentiasa sharp walaupun kita guna handheld aja. Untuk gambar dia pula, so far saya memang puas hati dengan kualiti gambar dia sebab AI imaging kali ini memang sangat power dan rasa macam tengah guna Honor Magic 8 Pro. Jadi tak kira lah korang ambil gambar dekat indoor ke outdoor tu, kualiti dia memang rasa macam kualiti studio. Even korang bukannya fotografer yang pro itu. Kalau girlfriend korang selalu complain korang ambil gambar kenapa tak cantik kan, korang pun boleh guna features Magic Pose dia sebab AI dia akan bagi sampel gambar yang sesuai dengan suasana persekitaran. Jadi kalau korang tak pandai cari angle kan, korang pun boleh refer aja dekat gambar daripada Magic Pose ini. Untuk kamera zoom dia pula, Honor kali ini dah upgrade sehingga 120 kali zoom. Jadi gambar dia masih boleh accept lagi walaupun kita dah zoom jauh-jauh thanks to AI Super Zoom 2.0. Untuk night mode dia pula, saya memang sangat impressed dengan night mode enhance dia sebab gambar dia memang nampak jelas dan color dia pun sangat details juga. Tempat yang patut gelap dia gelap, tempat yang patut terang dia terang. Jadi kualiti gambar dia memang sangat puas hatilah kalau korang nak ambil gambar dekat indoor ataupun outdoor tu. Untuk video recording dia pula, saya memang agak surprise dengan stabilization dia sebab gambar dia memang nampak stable walaupun saya rakam guna handheld aja. Jadi kalau korang nak gunakan dia untuk vlog kan, stabilization dia memang sangat baik dan tak rasa gegar sangat. So overall, berbaloi ke phone ni? Bagi saya, yes, phone ni memang sangat berbaloi sebab dengan harga mid-range saja kan,
kita dah boleh dapat performance yang smooth, features yang lengkap, bateri yang tahan dan ada kamera yang sangat cun. Cuma charging dia dah downgrade daripada 100W ke 80W, tapi secara overall phone ni dapat berikan experience flagship yang sangat baik dan specs dia pun sangat value for money. So, kalau korang tengah nak cari phone mid-range flagship tapi tak nak beli iPhone yang harga RM6,000, memang korang kena masukkan dia dalam list korang. So, kalau korang berminat untuk beli phone ni, aku dah sharekan link dia dekat bawah description sana. Dan coming soon, saya akan review phone budget daripada brand lain. So, kalau korang nak tahu apa phone yang best, jangan lupa like dan follow channel ini. So, I rasa itu saja untuk video hari ini. Kalau suka video ni, jangan lupa tekan butang like, share, komen dan subscribe ya. Bye-bye and see you in the next video.